Jadi saya rasa kalau macam Azam Baki tu, kalau dia nak jadi board member tu apa semua, bolehlah Azam Baki ni lebih cepat menyimpan duit sehingga 1 juta. Jadi boleh beli saham. Anas, dia ada 2 jenis syarikat. kau tak faham. Kan dia kata selama dia bekerja menjadi penjawat awam ni, dia beli saham, dia ada simpanan 1 juta, Anas. 1 juta. So at least boleh kumpul lah 1 juta tu lagi untuk beli saham. Sebab dah retire, so boleh beli jadi board member. Board member yang diorang jadi, yang penjawat awam jadi ada 2 jenis tau. Satu company yang masa diorang jadi KSU dulu, diorang gunakan kuasa KSU diorang untuk bagi kontrak bilion-bilion. So dia akan jadi, kau akan tengok lah, dia akan jadi non-executive chairman ke, independent director ke. Non-independent director ke. Asalkan dia ada nama dekat board member tu. Sebabnya tujuan diorang ni, sebabnya kalau saya sebagai syarikat swasta, contohlah, sebagai Velocity Capital lah. Kau nak naikkan nama syarikat swasta ni, kau nak letakkan nama dia dekat, kau nak dia letak dalam main board ke apa, kau nak dapat projek-projek daripada kerajaan, senang, betul tak Anas? Sebab orang akan tengok, nama Tan Sri Khairul Adib. Wow, dia ni nama Tan Sri Azam Baki. Nama wow. Dia bukan Tan Sri saja, dia Tan Sri Datuk Sri Azam Baki. Kena sebut penuh. Nanti dikata mengancam institusi Aidil. Ada lagi orang tak tahu. Dia dah pencen, dia KSU. Dulu dia bantu syarikat tu dapat kontrak. Lepas tu ada syarikat lain pula yang dibuka oleh anak tokek syarikat tu. So dia pergi jadi board member dalam tu. Kerja dia adalah untuk masuk dalam, dia ada kawan-kawan kat dalam yang dulu dia naikkan pangkat. So dia pula pergi kau team dengan kawan dia tu yang baru jadi KSU ke apa ke. Okay. Tengok I pencen tau, tapi I tak boleh duduk rumah. I tak boleh tak datang meeting pakai I kena. So I kan sekarang ni dah non-independent director. So why not? You takkan nak pencen pergi masjid saja. I nak juga main golf, business golf. Sekarang ni I cari job. I sekarang ni tahu I derma kat masjid berapa tau. I kat kampung tu I buat masjid macam Zahid. You tengok, sebab I buat macam ni lah, I bantu syarikat ni dapat kontrak kerajaan. You why not bantu me and nanti you pension melalui saya punya connection. Anak I semua dah pergi haji yang mahal tu. Kalau nak tunggu tabung haji 60 tahun lah. Ni semua halal. I semua dah bayar dah, ustaz-ustaz baca doa Al-Fatihah semua. Kalau I mati jangan bimbang sebab ada ulama yang I bayar. ulama banyak kan ulama yang boleh dibeli ni, palsu ke apa ke. I garu you garu I. Betul. Kan. Sebab itulah first aku nak cakap kau yang banyak selok belok merasuah ni dan mengkau tim ni ialah menteri satu hal lah. Tapi adalah KSU kan. Grade M. Grade M, kau tahu Grade M ni PTD. Dia orang menyebut dalam Kementerian Kesihatan, dia orang menyebut dalam kementerian yang dia hapa pun tak tahu. Contoh macam bab kata dia ambil Islam. Kita dah jumpa graduate Masscom.